Lepas itu saya temai pokok markisa. Markisa kuning ni. Pokok dia dah tinggi sahabat, tak sempat nak tanam. Markisa kuning. Kat ujung sana pun ada lagi. Kat ujung sana pun ada lagi markisa kuning. Ni sahabat, dah naik banyak markisa kuning. Okey. Kat sini dah pindah sahabat, tanam kat tanah. Bila kita tanam kat tanah dia lambat sikit sahabat. Dia lambat sikit nak pulih, lambat sikit nak naik. Tapi dah nampak dia makan baja dah. Nampak dah naik. Ni pun ada. Jadi kita biar dia naik pokok ketah ni. Kat ujung ni pun ada. Saya cuba tanam lagi banyak sikit. Ni markisa kuning. Buah dia cukup manis sahabat. Buah dia manis, markisa kuning. Dia tak sama dengan hijau. Ni nampaknya hidup elok dah ni. Kat situ ada, kat sini ada. Okey, ada lagi benih banyak lagi kat dalam pasu tu.